Kalau kamu boleh nampak nasi, maka kamu nampak akhirat. Begitu. Macam mana nasi ada kaitan dengan akhirat? Akhirat pada ayat 32 tadi, dan ayat 33 di hujung itu yakulun, tapi di tengah-tengahnya apa? Kalau Allah boleh hidupkan tanah yang mati, mengeluarkan sesuatu yang menjadi makanan, maka Allah yang sama boleh mengeluarkan daripada tanah kubur nanti, di akhirat nanti, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali manusia, dan akhirnya mereka akan hidup dan akan mengikut kepada bahagian masing-masing, sama ada pergi ke syurga ataupun pergi ke neraka. Jadi rupa-rupanya ketika kita makan nasi lauk ayam tadi tu, dia sebenarnya dalam surah Yasin suruh kita ingat bahawa kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan. Itu satu kebesaran Allah. Bukan nasi tu kita makan, nasi lagi. Bukan. Ia adalah satu peringatan daripada Allah. Kalau nasi itu boleh terhasil, kamu juga boleh terhasil daripada bumi kubur yang kamu akan hidupi nanti, dan kamu akan ditanyakan. Nasi memberi manfaat. Kamu ketika bangkit nanti